So, dalam kelas kita ni, super engaging online BM tuition, you learn to think, write and speak professionally in BM kerana dalam KSSM SPM, writing and speaking equal. In terms of importance is equal. You kena faham. Markah writing may be slightly more. Tapi in terms of importance, it's equal. English pun sama. I'm sure your English teacher would have told you. Okay, it is equal. So you have to score all. Semua kertas kamu kena skor. Baru boleh dapat keputusan cemerlang. Okey, tengok. Latihan morfologi. Saya bagi satu contoh. Latihan morfologi ini saya bagi satu contoh. Baca petikan di bawah dan teliti dan senaraikan 4 kata nama lah. Kamu kena tulis ayat sendiri. Contohlah saya bagi kata nama tebing. Okey, boleh tak kamu bina ayat dengan perkataan tebing? Tebing tak perlu tulis. Nak jawab secara lisan pun okey lah. Tebing, siapa boleh bina ayat? Untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. So what's the meaning? You don't know the meaning, then habislah, tak boleh buat. Okay, now I show you the meaning lah. Tebing. Tebing, siapa faham maksud? Siapa boleh bina ayat? Kamu tak tahu. Okey, tak apa. Saya bagi tebing sungai. Tebing, ini tebing kan? Tebing sungai. Tebing sungai. Tebing ini tempat yang lebih tinggilah yang terdapat di tepi sungai, laut, tasik, semua ni ada tebing. In English, you call this river bank. Okay, the river bank. So, tebing. So, kamu kena bina ayat yang menunjukkan kamu betul-betul faham tebing. Siapa boleh bina ayat? Ali hampir jatuh apabila dia berjalan di tebing sungai. Why always Ali, Sanjana? Teacher, Why you abuse Ali? I'm hearing this abuse since I was in standard 5 or 6. Decades of abuse. Everybody abuses Ali. Tak ada nama lain ke? Okay, what is your next favorite Malay name? Abu. Oh my God. Ali and Abu always got abused. Okay, bacakan ayat kamu sekali. Saya bagi nama Pak Osman. Lagi cantik. Pak Okay. Osman. Okay. Pak Osman hampir terjatuh apabila jalan di tepi tebing sungai. Di tebing sungai itu. Okey. Jalan salah. Tak ada imbuhan awalan. Ya, saya. Jalan mesti It has to be berjalan, is it? berjalan. Mesti berjalan. Kalau kamu tulis jalan, salah. Jawapan kamu salah. Okey, ada seorang pelajar memberikan jawapan. Sudarshan. Sudarshan is giving an answer to us. Okay, let's check. Ayat dia betul tak? Betul tak dia tulis ayat ni? Sudarshan, can you read? Penduduk kampung dilarang membina rumah terlalu dekat dengan tebing sungai kerana risiko hakisan. Very good, Sudarshan. Full marks for you. Very, very good. Tengok, X apa? X apa? X ialah tebing. What is the Y? What is the Y here? Sungai. Obviously, sungai is the Y. Apa lagi Y di sini? Yang menerangkan X. Clarissa? Apa lagi perkataan dalam ayat ni yang menerangkan saya betul-betul 100% I know what is tebing? Risiko hakisan. Hakisan. Okay, hakisan. Perfect lah. Perfect. Tengok dia guna tebing di tempat yang amat tepat. So ayat ini yang saya maksudkan kamu kena tulis. Jadi no confusion. The examiner will know you really know what is tebing. You know what you're talking about lah. Okay, kamu guna tebing sungai. Perfect. Already perfect. Kamu tambah dengan hakisan. Okay, lagi bagus. Hakisan
sinonim dengan sungai. Tebing sinonim, begitu hampir dengan perkataan sungai. So kenal pasti X kamu, terus cari Y yang dapat sekurang-kurangnya satu Y which directly will explain the X. Macam Bandaraya. How do you tell the examiner you know Bandaraya? You say Bandaraya Kuala Lumpur. Habis. Nobody in the world can say you don't know. You say the right thing. Bandaraya Kuala Lumpur. Okay, Kuala Lumpur ialah sebuah bandaraya. So macam tu. Okay, kena bina ayat dengan cara yang betul. Ada pelajar yang tahu maksud tapi masih buat silap. Okay, ni tebing lah. Tebing, kita ada peribahasa sebagai aur dengan tebing kan. Hidup sandang menyandang. Okay, hidup sandang menyandang bagai aur dengan tebing. Maknanya hidup saling bekerjasama, bantu-membantu. Ini tebing, tebing sungai, ini aur. Aur ni buluh lah, buluh, pokok buluh. Pokok buluh ni mencengkam tebing. So the aur is helping the tebing daripada dihanyutkan oleh arus sungai, dan tebing bagi tempat untuk aur ataupun buluh itu untuk hidup. So they are helping each other. I help you, you help me, that kind of situation. Okay, tengok pelajar ni bina ayat. Saya bagi contoh. Okay, ayat mana yang betul? Saya bagi 4 contoh kepada kamu. Baca dengan teliti. How many wrong sentences are there, sir? No, I can't tell you, Sanjana. I don't want to tell you. Kamu cari tengok. Saya bagi 4. Semua guna perkataan tebing. Semua ayat betul. Semua ayat dari segi tata bahasa Melayu betul. Tapi dari segi morfologi, adakah saya nak tanya dari segi latihan morfologi BM, SPM, KSSM, ayat mana yang betul? Ayat mana yang salah? Basically all ayat okay. Semua ayat tu betul. Tak ada salah. Itulah keyakinan pelajar. Pelajar yakin apa yang ditulis itu betul. Tapi boleh dapat kosong. Yes, Deva. Ayat kedua salah kerana perkataan diguna dalam simpulan bahasa. Okey, bagai aur dengan tebing merupakan simpulan bahasa. Okey, arahan kata tak boleh guna simpulan bahasa. Very good. Arahan kata tak boleh guna simpulan bahasa. Okey, ayat kedua salah. Very good, Dewa. Very good observation. Number 2, wrong lah. Ayat nampak sedap. Masyarakat Malaysia bekerjasama, pakai aur dengan tebing, gotong royong, semua cantik, sedap, tapi kosong. Markah yang kamu dapat dalam exam, kosong. Okey, Dewa, ayat keempat juga salah kerana diguna sebagai kata nama khas. Ya, syarikat bina tebing, kata nama khas. Arahan kata tak boleh guna nama khas. Darren, 1 dan 3 correct, 2 dan 4 salah. Okey, 3 kenapa betul, Darren? 3 betul ke ayat ketiga? Darren kata ayat ketiga ni betul. Adik saya suka bermain di tebing itu. Does it explain that you really know the meaning? Oh, Clarissa, what say you? I don't think it really explains that he knows the meaning of tebing. There's no It like, doesn't. Yes, doesn't. There's no sungai. There's no tasik. There's no laut. Okay? So tak boleh kata dia tahu. Okay, inilah orang pelajar yang dia yakin ayat dia betul, tapi dia masih boleh dapat kosong markah. So kamu kena hati-hati di sini. Yes, Darren, doesn't explain the meaning. So ayat yang betul kamu boleh nampak. Ayat ketiga salah kerana tidak menunjukkan maksud perkataan. Ya, maksud tak ada. Tak jelas. So janganlah bina ayat macam ni. Ayat 1, 2, 3 dan 4 semua salah. Hanya ayat pertama bagus. Tengok. X, tebing. Y, sungai. Banjir, another Y. Hujan, another Y. Okay? So very good. Ayat yang sangat bagus. Tak ada siapa dalam dunia ni boleh tolak ayat kamu.
Tapi ayat-ayat seperti ini tak boleh kerana arahan jelas. Arahan kata menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Di sini tak jelas. Macam pelajar yang bina ayat sejak kecil tadilah. It doesn't really explain. It's not very, convincing. So examiner rasa macam kamu ni cuba teka-teki. Dia nampak kamu cuba teka-teki, habislah. Markah kamu terjejas. Tak boleh guna sebagai peribahasa. Peribahasa, simpulan bahasa, bidalan, semua tak boleh. Nama khas pun tak boleh. Ini dia guna sebagai peribahasa, bagai aur dengan tebing. Di sini dia guna syarikat bina tebing, tebing huruf besar. Diguna sebagai nama khas. Jadi memanglah tidak boleh. So itulah perkara penting yang perlu kamu ingat setiap kali ketika kamu buat latihan morfologi. Okay? So, nampak senang, everything looks so simple, but you have to know what is right, what is wrong. Okay, jadi baca arahan dengan teliti.